أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم ارزقنا يا ربنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في العافية يا أرحم الراحمين. Yang dimuliakan Tuan Imam, seterusnya ahli jatah kuasa surah Al-Mukhlisin, yang dirahmati Allah sekalian, para hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Apa khabar semua? Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini kita diberi peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sama-sama kita solat maghrib berjamaah, dan seterusnya kita diberi peluang lagi oleh Allah untuk bersama-sama di dalam majlis ilmu, yang mana majlis ini adalah majlis yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan majlis yang melepaskan taklif kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala nanti di pada mahsyar. Jadi pada malam ini kita akan teruskan sambung pengajian tafsir Jalalain ayat yang ke-80 hingga 83. 80, 81, 82, 83. Jadi 4 ayat. Jadi kalau ada Al-Quran boleh tengok muka surat 12. Kalau di telefon pun boleh lah tengok Al-Quran di telefon. Jadi seperti biasa sebelum kita mulakan bacaan tafsir dan huraian ayat-ayat berkaitan dengan dia, insya-Allah kita akan baca sedikit ayat dia. Kita ambil sama-sama ambil pahala dan barakat ayat 80 hingga ayat 83. Muka surat 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله أهدا فلن يخلف الله أهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا
وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون هم فيها خالدون وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. صدق Allah Azim. Itulah 4 ayat yang insya-Allah pada malam ni sama-sama kita akan belajar. Kita akan mendengar huraiannya daripada tafsir Al-Jalalain dan saya tambah rujuk daripada sarah dia panggil Hasiah Sawi. Jadi dalam ayat ni secara ringkasnya maksudnya waqalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Maka telah berkatalah orang-orang Yahudi. Ini orang Yahudi yang berada ketika zaman Nabi Muhammad. Mereka berkata lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Tidak akan kena ataupun kami tidak akan masuk ke dalam neraka melainkan beberapa hari sahaja. Qul attakhaztum indallahi ahda. Katakanlah wahai Muhammad menjawab daripada statement orang Yahudi ketika zaman Nabi Muhammad. Katakanlah wahai Muhammad, wahai orang Yahudi, adakah kamu membuat perjanjian dengan Allah sedemikian? Falan yukhlifallahu ahdah. Sesungguhnya Allah tidak akan menyalahi ataupun memungkiri janjinya. Am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Ataupun kamu mengatakan kepada Allah ke atas Allah apa yang tidak kamu ketahui. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuh. Sesungguhnya sesiapa yang melakukan dosa dan tenggelam dengan dia kesalahan dia, mereka itulah ashabun nar, iaitu penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka akan berada dalam neraka kekal selama-lamanya. Wallazina amanu wa 'amilus salihati ulaika ashabul jannah. Dan adapun mereka yang beriman dan beramal soleh, itulah orang-orang yang akan menjadi penghuni syurga. Fiha khalidun, mereka akan berada dalam syurga selama-lamanya. Wa iz akhazna mithaqa bani Israil la ta'buduna illa Allah wa bil walidaini ihsana. Dan ingatlah wahai Muhammad ketika kami mengambil perjanjian daripada Bani Israel bahawa mereka tidak boleh sembah melainkan Allah Subhanahu Wa Taala, dan dengan kedua ibu bapanya hendaklah mereka melakukan kebaikan. Begitu juga dengan jiran-jiran, anak-anak yatim, orang-orang miskin. Wa qulu lin-nasi husna, dan mereka juga mengambil perjanjian bahawa mereka akan bercakap baik dengan manusia.
wa yaqimus salata wa atuz zakah, dan mereka berjanji juga dengan Allah mereka akan menunaikan solat, mengeluarkan zakat. Tetapi summa tawallaitum, tetapi kebanyakan mereka berpaling tadah, iaitu memungkiri janji dengan Allah. Illa qalilan minhum, melainkan sedikit sahaja di kalangan mereka yang menunaikan janji. Wa antum mu'ridun, sedangkan kamu wahai Yahudi semuanya berpaling tadah. Jadi itu adalah maksud ringkas daripada 4 ayat yang kita baca tadi. Jadi pada malam ni kita teruskan lagi cerita Bani Israel ataupun orang Yahudi. Yang orang Yahudi ni dia gabung bermula daripada zaman Nabi Musa sehinggalah zaman Nabi Muhammad, dan perangai yang zaman Nabi Muhammad tu sehinggalah kepada zaman kita sekarang. Orang Yahudi ni di antara sifat khusus mereka ialah tidak menunaikan janji. Itu di antara kalau kita berjanji dengan mereka, jangan percaya. Itu orang Yahudi yang Allah dah declare. Dan cerita-cerita dalam dalam Al-Quran ni, bila Allah Ta'ala sebut khususnya tentang Bani Israel, bukanlah Allah nak buka mengutuk hamba-hamba dia, tetapi Allah menyebut sebab apa? Sebab mereka telah kufur kepada Allah, satu. Yang kedua, mereka melakukan perkara-perkara yang sangat keji di sisi Allah. Jadi Allah sebut dalam Al-Quran sebagai pengajaran kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang akhir zaman. Jadi ayat yang pertama tadi dia sebut ini tafsir ni. Tafsir yang lain dia sebut lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Dan tafsir dia sebut lam tusibuna. Lan ni dalam bahasa Arab dia ada lan dengan nun, dengan lam dengan mim. Kalau lan dengan nun maksudnya tidak selama-lamanya. Kalau lam dengan mim tidak, tapi boleh jadi contohnya kalau Allah cakap tidak dengan lam, tidak sekejap, nanti Allah akan bagi balik. Tapi lan amassanan. Orang Yahudi ni Allah membongkarkan hati mereka, dengan kata mereka lan dengan nun, lan tamassanan naru. Mereka dengan penuh yakin mengatakan bahawa mereka ni tidak akan masuk ke dalam neraka Allah illa ayyaman ma'dudah, dengan penuh yakin, melainkan hanya beberapa hari sahaja. Hanya beberapa hari sahaja. Yang mana yang mengata begini ni adalah orang-orang Yahudi yang berada pada zaman Nabi Muhammad. Orang Yahudi yang berada pada zaman Nabi Muhammad, dan itu adalah akidah mereka sampai sekarang. Sebab itu orang Yahudi ni bila dia berjanji dengan mana-mana bangsa, dia tak akan menunaikan. Sebab dia anggap dia adalah manusia yang terpilih. Jadi dia bebas untuk buat apa saja kepada bangsa-bangsa lain, pada umat-umat lain. Sebab itu khusus orang Yahudi ni dia tidak dakwah. Dia tak macam orang Kristian, kita orang Islam kita dakwah supaya orang masuk Islam. Orang Yahudi tak. Dia anggap dia ni bangsa terpilih, dia sahaja yang akan masuk syurga nanti. Bangsa-bangsa lain, agama-agama lain tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu di antara khususiat ataupun sifat khas di antara ajaran agama Yahudi ni, mereka tidak akan dakwah bangsa-bangsa lain ataupun orang-orang agama lain untuk masuk agama Yahudi. Berbeza dengan kita orang Islam, kita dakwah orang supaya masuk Islam, masuk agama kita. Begitu juga orang Kristian, dia dakwah juga. Tapi orang Yahudi ni tak. Sebab dia rasa dialah bangsa yang dipilih oleh Allah, dialah bangsa yang satu-satunya bangsa yang akan menghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia kata
Dia bagi tahu kepada Nabi Muhammad, kami ni, ni mesti kami, lan tamassananna. Ni kami. Kami yang beragama Yahudi ni, wahai Muhammad, kami tak akan masuk neraka melainkan beberapa hari sahaja. Ma'dudah. Dalam tafsir jalan lain dia kata qalilatan arba'ina yauman. Dalam tafsir disebut hanya beberapa hari yang sedikit sahaja. Dalam tafsir yang lain sebut arba'ina yauman muddata ibadata abaim al-ijla, iaitu kami akan masuk neraka selama 40 hari sahaja, iaitu selama masa atuk nenek moyang kami menyembah berhala. Yang mana sebelum ni kita dah belajar Bani Israel ni apabila Nabi Musa pergi beruzlah dan Nabi Musa memberi amanah ke Nabi Harun alaihissalam untuk Nabi Harun jaga Bani Israel ketika dia beruzlah dengan Allah SWT. Jadi kaum Bani Israel ini didatangi oleh Musa, satu lagi Musa, dan Musa As-Samiri. Musa As-Samiri ini dia dibela oleh oleh Jibril alaihissalam. Kalau kita baca dalam tafsir, dia dibela oleh malaikat Jibril, yang mana dia banyak mengetahui rahsia-rahsia alam ni. Jadi Bani Israel ditipu oleh Musa As-Samiri, Musa juga. Yang Nabi Musa pun Musa juga nama dia. Jadi bila dia ditipu, dia ambil seekor anak lembu, lahu khuwar. Kita pernah baca tafsir ni. Dia ada suara dan dia kata, wahai Bani Israel, inilah Tuhan kita. Inilah Tuhan kita yang dilupa oleh oleh Nabi Musa. Lalu mereka pun menyembahlah anak lembu tu lebih kurang 40 hari. Jadi orang-orang Bani Israel, orang Yahudi ketika zaman Nabi Muhammad menganggap mereka akan masuk neraka selama 40 hari sahaja. Selama 40 hari, iaitu masa penyembahan anak lembu yang dibuat oleh atuk nenek moyang mereka. Jadi itulah statement mereka kepada Nabi Muhammad. Jadi Allah pun ajar Nabi, kul attakhuztum, katakanlah kepada mereka, kepada orang Yahudi, wahai Muhammad, ya Muhammad. Dalam tafsir disebut kul lahum ya Muhammad. Sebab Al-Quran ni dia lafaz dia ringkas, dia panggil ijaz, ringkas sangat. Jadi tafsir dia sebut kul attakhaztum, katakanlah wahai Muhammad. Tafsir lahum ya Muhammad, katalah bagi mereka wahai Muhammad, attakhaztum, adakah kamu mengambil ataupun kamu membuat perjanjian dengan Allah? Tafsir ni dia ada tulislah Uzifat Ibn Hamzah Al-Wasli Istighna bi Hamzah Isfani. Dia panggil perubahan ayat Quran. Macam kita baca ya ayyuhallazina amanu, mak badal kan, mak badal. Hamzah pertama tukar jadi alif. Iman asalnya imanan. A'manu, ya ayyuhallazina a'manu. Kan? Itu lafaz betulnya. Tapi orang Arab ni dia akan badal. Bila ada dua hamzah yang berkumpul, dia akan tukar hamzah yang kedua kepada huruf alif. Sebab itu jadi ya ayyuhallazina amanu. Kita baca amanu, sebenarnya a'manu, ya ayyuhallazina a'manu. Begitu kan? Iman sebenarnya iman. Uktu. Jadi ya uktu kita, uktu jadi uktu. Hamzah dia tukar pada alif, ya dengan waw. Itu lafaz lah, lafaz pelajaran tajwid. Jadi tafsir Jalalain dia sebut jugalah pasal tajwid kena baca at-takhastum. Sepatutnya at-takhastum, lafaz dia, lafaz Al-Quran. Kalau kita belajar bab tajwid ataupun dia panggil rasmul Quran, kita akan belajar ni. Belajar bab tulisan Al-Quran, kenapa jadi macam ni, kenapa jadi macam ni. Bersam Osmani macam ni, bersam Al-Baghdadi macam ni. Jadi semua benda tu saya dah belajar, cuma saya tak nak pasal tajwid dengan panggil rasmul Quran ni saya tak nak sebut sini sebab kita lebih kepada pengajaran lah. Sebab Al-Quran ni dia pengajaran untuk kita. Kalau nak lebih detail kena belajar kat pondok-pondok ataupun khusus lah.
ilmu resmi Al-Quran dia panggil. Ada satu kitab khusus untuk kita tengok lafaz-lafaz Al-Quran, kenapa yang ni jadi macam ni, kenapa yang ni jadi macam ni. Alaihu, kenapa alaihu tidak alaihi? Dia panggil Rasul Quran. Macam kalimah zakat dalam Al-Quran tulis waw. Kalau kita tulis biasa ni az-zakat kaf alif ta. Dia zab zai kaf waw ta dalam lafaz Al-Quran. Nanti dia panggil ilmu Rasul Quran. Jadi saya tak nak bacalah. Jadi Allah ajar kepada Nabi Muhammad, katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, kepada orang Yahudi, adakah kamu membuat perjanjian dengan Allah? Tafsir dia sebut mitsaqan minhu bizalik. Kamu buat perjanjian yang demikian itu, demikian mana? Kamu tak akan masuk neraka melainkan beberapa hari sahaja. Falan yukhlifallahu ahdah, dan Allah pasti tidak akan menyalahi janjinya. Allah pasti tidak akan menyalahi janjinya. Am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun, ataupun kamu mereka-reka kamu mengatakan atas Allah apa yang kamu tak tahu. Kamu mereka-reka. Al-Quran apa ni? Allah cakap macam ni, kamu cakap macam ni. Sedangkan dalam kitab Taurat lain, kamu cakap lain. Bala, dalam Al-Quran disebut bala, bahkan tamassakum wa takhluduna fiha, kamu akan masuk neraka dan kamu akan kekal dalam. Bila sebut bala, kalau kita tak belajar, apa maksud bala ni? Bala ni Allah nak mengiyakan bahawa orang Yahudi ni dia akan masuk neraka dan mereka akan kekal dalamnya. Sebabnya ayat selepas itu Allah Taala sebut man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuh, sesiapa yang melakukan sayyi'ah, dosa. Secara umumnya benda sayyi'ah ni benda buruk. Maksud dari sudut bahasa kalau kita terjemah sayyi'ah, tapi maksud sini, maksud dalam tafsir ni sayyi'ah syirkan, iaitu syirik. Kamu syirik pada Allah. Sebab itu bila kita nak memahami ayat Al-Quran ni, kita kena belajar tafsir. Kena belajar tafsir. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah kamu pada Tuhan kamu sehingga datang kepada kamu keyakinan. Kalau kita tak belajar, kena sembah sampai yakin. Kalau tak yakin tak payah sembah, tak payah solat, kan? Maksud yakin situ ialah al-maut, kematian. Sembahlah Tuhan kamu sehingga datang kepada kamu kematian. Sebab itu kita kena tengok tafsir supaya kita tidak silap memahami ayat Al-Quran. Sebab ilmu tafsir ni ilmu yang kita nak faham ayat Al-Quran. Sebab ayat Al-Quran ni sangat ringkas. Dia tak seperti kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil. Kitab Injil tu Allah turun satu sekaligus, duf'atan wahidah, sekaligus, dan hanya beberapa pengikut Nabi Isa dan Nabi Musa sahaja yang boleh menghafaz kitab Taurat dan Injil. Sebab kitab dia besar dan berat, kena bawa beberapa orang. Allah turun sekaligus daripada langit. Kita Al-Quran tak. Allah turun selama 23 tahun lebih kurang, ada yang mengatakan 22 tahun. Sedikit demi sedikit dah. Sebelum Allah cipta langit bumi ni, Al-Quran dah ada. Dan benda yang berlaku tu Allah jadi sesuai dengan ayat Al-Quran. Termasuklah kita umat akhir zaman hari ni sesuai dengan ayat Al-Quran. Apa yang berlaku Allah dah plan dah. Dan cuma kita hidup kena banyak berdoa pada Allah SWT. Sebab Nabi kata la yudul qada illa bidu'a. Allah tidak akan tidak akan mengubah takdir dia melainkan dengan doa. Jadi orang Yahudi ni Nabi Allah ajar Nabi suruh tanya, adakah kamu buat perjanjian dengan Allah sedemikian, ataupun kamu mengatakan kepada Allah apa yang kamu tak tahu? Jadi Allah jawab, bala, bahkan kamu akan masuk neraka, wa takhluduna fiha. Sebab apa? Sebab dosa yang kamu buat ialah syirik. Dosa syirik ni ialah dosa yang tidak diterima, tidak diampun oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sebab tu dalam kehidupan kita ni kena jagalah. Jagalah supaya kita tidak syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita kena memahami syirik itu betul-betul. Memahami perkataan syirik itu betul-betul. Sebab apa? Kadang-kadang bila kita tak faham, semua benda jadi syirik. Kan? Contohnya seperti saya bagi contoh sebelum ni lah. Kita makan, siapa bagi kenyang? Allah ke nasi? Kan? Kalau kita tak boleh faham yang basic yang tu, maka kita masih lagi tidak memahami hakikat ilmu yang sepatutnya kita tahu. Kan? Nasi bukan beri mengenyang, Allah yang bagi kenyang. Ubat pun sama, bukan bagi menyembuh, Allah yang bagi menyembuh. Ubat tu ikhtiar kita. Likulli syai'in sababa. Allah Taala buat sunnatullah atas muka bumi ni adalah dengan sebab. Kita ada sebab mak ayah kita kahwin, kan? Tapi kalau Allah nak buat tanpa sebab pun boleh. Macam Nabi Isa, tanpa bapa keluar dia, dilahirkan oleh mak dia, Maryam. Begitu juga Nabi Adam, tanpa ibu, tanpa bapa terus jadi manusia. Begitu juga nenek kita Hawa, kan? Jadi setiap benda ni Allah Taala jadi kita dengan sebab, dan kita kena memahami konsep sebab, sebab bukan sebab dan sebagainya, supaya kita memahami maksud syirik dengan betul. Kalau tak, kita akan cakap, oh ni syirik kan. Nabi tak bagi kita cepat menuduh orang dengan syirik, sebab bila kita tuduh orang tu tak syirik, syirik dia kembali balik kita. Itu bahaya. Sebab itu kita nak memahami. Jadi kesalahan utama orang Yahudi ni ataupun Bani Israel ialah mereka melakukan syirik, maka mereka tetap akan masuk ke dalam neraka, masuk ke neraka Allah Subhanahu Wa Taala dan kekal dalamnya. Dan neraka-neraka ni ada satu hadis Nabi yang saya sempat tengok. Hadis ni daripada hadis yang kedua, Sahih Bukhari, tentang neraka. Qala wa hadza yuqalu ba'da zibil maut kama qala hadis Ibnu Umar, Abdullah bin Umar inda Bukhari. Abdullah bin Umar ni anak pada Sayyidina Umar lah. Dia riwayat satu hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia pernah mendengar Nabi berkata, lalu dia pun bagi tahu pada sahabat, dia kata iza sara ahlul jannati ilal jannah wa ahlul nari ilan nar ji'a bil maut hatta yaj'alu bainal jannati wan nar thumma yuzbah thumma yunadi munadin ya ahlal jannah la mautun ya ahlan nar la mautun wa yazdadu ahlul jannati farhan ila farhim ila farhihim wa yazdadu ahlul nari huznan ila huznihim. Jadi hadis ni dalam riwayat Imam Bukhari dia sebut, apabila masuklah ahli syurga ke dalam syurga dan ahli neraka ke dalam neraka, ji'abil maut, maka dibawa datang dengan maut. Maut ni kematian lah. Kematian yang kita tak nampak. Kita tak tahu makhluk Allah yang bernama mati ni, rupa-rupanya di akhirat nanti kita boleh tengok macam mana mati. Dalam hadis riwayat Sahih Muslim dia sebut maut ni, Nabi sebut, dia kata yuja'u bil mauti. Jadi daripada Abi Sa'id, riwayat tadi Bukhari dan Muslim, pada hari kiamat yuja'i bil maut, dibawa datang maut tu kematian, bukan malaikat maut tak. Kematian. Ka'annahu kabsi amlah. Allah Taala rupakan kematian tu seperti seekor kibas yang berbelang-belang. Seperti kibas yang berbelang-belang. Itu kematian. Jadi ahli syurga tengok, dia dibawa datang di antara syurga dengan neraka, semua ahli syurga tengok, semua ahli neraka tengok. Kematian tu. Wa yuqafu bainal jannati wan nar, maka kematian tu diletak di antara syurga dengan neraka. Wa yuqalu, ini hadis Muslim, ya ahlal jannah hal ta'rifuna hadza, adakah kamu tahu apa dia yang kamu sedang tengok ni? Fayashra'abuna wa yanzuruna, kemudian mereka pun mengangkat kepala. Ahli syurga semua tengok. Oh,
Tengok, wa yaqulu na'am hadzal maut. Ya, kami tahu ini kematian. Qala wa yuqalu ya ahlan nar hal ta'rifuna hadza. Lepas tu Allah tanya pula ahli neraka, tadi ahli syurga, kamu kenal tak? Mereka pun tengok ahli neraka, ya kami kenal, ini neraka. Wa qala wa yuqalu ya hadzal maut fayu'maru bi fayuzbah. Maka Allah pun memerintah malaikat, satu malaikat fayuzbah, dan disembelih kematian. Sekarang ni kematian ni masih ada lagi. Bila manusia masuk syurga, sekumpulan manusia masuk syurga, sekumpulan masuk neraka, kan, barulah kematian itu dibunuh, dimatikan. Kematian dimatikan. Lepas tu dalam hadis riwayat Bukhari tadi, summa yunadi munadin, kemudian ada malaikat yang meru, ya ahlal jannah la mautun, wahai ahli syurga, bermula daripada sekarang tidak ada lagi kematian. Ya ahlan nar la mautun, wahai ahli neraka, bermula dari sekarang tidak ada lagi kematian. Wa yazdadu ahli jannah farahan, maka bertambah-tambah gembiralah ahli syurga dengan kegembiraan mereka, dan bertambah dukalah ahli neraka dengan kedukaan mereka. Ila husnihi. Jadi ahli syurga bertambah gembira, ahli neraka bertambah duka cita. Sebab apa? Sebab bila duduk dalam syurga, dia tak akan mati selama-lamanya. Begitu juga duduk berada dalam neraka, dia tak akan mati selama-lamanya. Tak akan mati selama-lamanya. Maka ketika itu ahli syurga dia akan menikmati kelazatan dan nikmat syurga selama-lamanya, dan ahli neraka akan merasa azab neraka selama-lamanya tanpa mati. Walaupun mereka berada dalam neraka, mereka tak akan mati sebab mati dah dimatikan. Jadi begitulah keadaan orang yang berada dalam neraka. Tapi orang-orang Yahudi ni, dia main-main dengan neraka. Dia ingat masuk neraka ni seronok, ataupun sekejap tu tak ada apa-apa bagi dia. Tapi sebenarnya neraka ni, kalau kita tengok dalam hadis al-jannatu wan nar, syurga dan neraka, sangat dahsyat. Sebab itu saya rasa kalau boleh ada ustaz yang boleh baca hadis tentang neraka syurga ni, bacalah. Dia menambahkan keimanan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga syurga. Bacalah hadis tentang syurga. Sebab apa? Sebab dia menambahkan keimanan dan keyakinan kita, dan rasa nak masuk syurga. Nak masuk syurga tu tinggi. Kita sebab kita malah datang surau, malah nak beribadat, malah nak baca Al-Quran, sebab kita tak, mungkin kita tak pernah dengar hadis-hadis tentang syurga, kan? Maka semangat untuk kita beribadat tu kurang. Sebab itulah hadis-hadis mengenai syurga neraka ni, dengar. Dia boleh menambahkan keimanan kita, dan boleh menguatkan ibadat kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sambung lagi ayat tadi. Ayat yang ke-81, bala man kasaba sayiatan. Bahkan Allah Taala sebut mereka orang Yahudi dan juga ataupun Bani Israel, mereka akan masuk neraka disebabkan oleh syirik mereka kepada Allah. Wa ahatat bihi khati'atuh, dan mereka ditenggelami oleh dosa-dosa bil afrad wal jami, sama ada dosa terbentuk individu ataupun mereka berjamaah. Fa ulaika ashabun nar, maka merekalah ahli-ahli neraka. Dia ahli neraka ni, kalau kita tengok dalam hadis, bilangan ahli neraka dengan ahli syurga, dia banyak ahli neraka. Ahli neraka. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, dalam surah Yusuf, wa ma aksarun nasi walau harasta bimu'minin, wa ma aksarun nasi walau harasta bimu'minin. Tidaklah banyak manusia akan beriman walaupun kamu sangat-sangat tamak untuk mereka beriman. Nabi ni, sifat Nabi, dia nak umat dia semuanya beriman. Walaupun orang Yahudi yang berada pada zaman dia, sebenarnya umat dia, umat Nabi Muhammad. Sebab mereka hidup zaman Nabi Muhammad, maka dia jadi umat Nabi Muhammad walaupun dia orang Yahudi. Jadi Nabi Muhammad ni, dia di antara sifatnya, dia sangat tamak ni, maksud sangat umat-umat dia, kalau boleh semua umat dia masuk syurga. Dia bangga dengan umat dia. Tapi dalam hadis-hadis lain Nabi sebut, setiap 1001 seorang saja umat dia akan masuk syurga.
bimbang bila baca hadis ni. Setiap 1000 seorang. Setiap 1000 seorang. Mana hadis ni? Saya tak jumpa. Saya ada ambil banyak sangat. Setiap 1000 seorang akan masuk syurga. Tapi ada hadis lain lagi sebut setiap 100 ada 7 orang. Ada. Saya jumpa dia. Maksudnya tak ramai lah yang masuk syurga. Kita sendiri pun bimbang juga. Bimbang apa? Takut amal ibadat kita tidak diterima oleh Allah. Sebab itu kita setiap amalan kebaikan ni kita buatlah apa yang kita mampu. Kalau boleh bersedekah, yang semayang tu memang kita tak boleh tinggal dah. Yang bersedekah, yang tolong orang, kalau benda yang perlu kita sabar, kita sabar. Kita takut kita tak boleh masuk syurga sebab kita duk fokus satu amal ibadat saja. Takut. Yang wajib tu kita buat, yang lain-lain yang sunat-sunat kita jangan lupa. Sebab itu dalam pengajaran ayat yang ke-80 ni dia sebut jangan terasa terlalu yakin akan selamat daripada azab Allah. Sebagaimana orang-orang Yahudi dia terlalu yakin apa ni? Bahawa mereka akan menjadi ahli syurga. Bahkan kita orang Islam sendiri pun jangan terlalu yakin kita ni akan masuk syurga sebab kita takut Allah tak terima. Sebab itu di antara kalau kita belajar kitab tasawuf, Imam Ghazali sebut ba'ar rajak. Rajak ni letak harapan. Letak harapan tu sangat-sangat Allah suka. Tapi kalau kita tetap, itu Allah tak suka dah. Aku ni ahli syurga. Sudah. Kan? Bila kita letak kita ahli syurga, sebab kita beriman, sebab kita semayang, kita buat sebab kita bimbang takut Allah tak terima. Jadi yang paling baik kita letak harapan. Imam Ghazali sebut letak harapan, ya Allah, aku mengharapkan aku ni di kalangan ahli syurga-Mu, ya Allah. Tolonglah aku, ya Allah. Sebagaimana Nabi ajar sahabat dia, 10 orang yang masuk syurga tu, tak ada seorang pun gembira. Bukan Sayyidina Umar terpekik-pekik aku ahli syurga, tak. Bahkan setiap kali mereka berdoa, basah janggut. Mengharapkan Allah letak dia sebagai ahli syurga. Bukan dia tak percaya kepada Nabi cakap dia ahli syurga. Abdul Rahman bin Auf, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali, 10 orang yang Nabi sebut tu. Dia panggil asyaratul mubasyaratun bil jannah. Nabi sebut 10 orang sahabat dia yang akan masuk syurga. Yang lain Nabi tak sebut 10 orang tu. Tapi tak adalah mereka melompat. Tapi setiap kali mereka beribadat, mereka menangis. Itulah sifat ahli syurga. Iaitu mereka letak harapan tinggi pada Allah supaya mereka dijadikan di kalangan ahli syurga. Wallazina amanu wa 'amilus salihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Dan mereka yang beriman dan beramal soleh itulah penghuni ahli syurga, hum fiha khalidun. Ini ayat umum lah. Sebagaimana saya sebut sebelum ni, bila kita baca tafsir, walaupun tafsir ni Allah ceritakan tentang Bani Israel, kan? Kita jangan ingat ini Bani Israel tak terlibat dengan aku, kan? Tak. Sebab kaedah tafsir ni al-lafzu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Bila Allah Taala sebut kisah Bani Israel, sebenarnya dia berkait dengan kita juga. Jangan jadi seperti mereka. Jangan jadi seperti Bani Israel. Kita maksud Allah nak bagi tahunya jangan jadi seperti mereka daripada ayat ni. Maksudnya kita jangan ikut apa ni sunnah orang-orang Yahudi. Azan dulu lagi.
وصلت وقال سيدنا محمد السنة والفضيلة وضرية العالية رفيعا ومقام سبحانه وتعالى في المئات. Kita teruskan sikit lagi ya. Terus soalan. Ada beberapa pengajaran daripada ayat tadi supaya kita sedikit sebanyak kita dapat ambil faedah daripada ayat-ayat tadi, istifadah ataupun istinbat ayat Quran. Pertama sekali, kita jangan terlalu yakin akan kita ni selamat daripada api neraka ataupun daripada azab Allah SWT sebagaimana yang diyakini oleh Bani Israel yang kita baca tadi. Yang kedua, bila kita bercakap tentang agama seelok-elok, sebaik-baiknya, kena ada dalil lah. Dalil daripada ayat Quran, hadis Nabi, ijma' ulama' ataupun kias ulama'. Ini kias muktabarah dan kias muktabarah. Sebab kita ahli sunnah jemaah ni, 4 hukum ni memang menjadi asas lah. Menjadi asas. Itu panggil dalil syariah. Ada yang panggil istishab, istihsan, sadul zarani. Semua tu ada dalil daripada ayat Al-Quran lah, ataupun hadis Nabi yang kita buat undang-undang lah, undang-undang syariat kita khususnya di Malaysia kan, sebagaimana yang disebut ataupun dalam kitab buku-buku JAKIM dan sebagainya, dan ataupun majlis agama setiap negeri. Yang ketiga, pengajarannya jangan kita bersandar kepada keturunan. Macam mana orang-orang Bani Israel, dia menjadikan keturunan mereka ni keturunan yang terbaik, keturunan ahli syurga kan. Sebenarnya Allah nilai ialah iman dan amal kita. Dan pengajaran yang keempatnya ialah setiap dosa ada akibat dia.
Dosa yang kita lakukan dia ada akibat sekiranya kita tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi satu, jangan kita biasakan dosa yang kecil. Dosa yang kecil ni dia panggil istimrarul asghar. Dalam kitab tasawuf dia sebut istimrar. Fasik ni, orang fasik ni yang orang yang buat satu dosa besar ataupun dia mengumpul dosa kecil. Orang fasik ni dalam fiqh banyaklah. Di antaranya tak boleh jadi saksi, tak boleh jadi wali nikah dan sebagainya. Cuma kaedah umumnya bila zaman mutaakhir ni dipanggil umum balwa. Kaedah umum balwa, orang yang fasik pun boleh jadi wali juga. Tapi imamnya kena apa ni? Kena istighfar dululah. Contohnya seorang fasik ada anak perempuan dia nak jadi wali nikah. Kalau imam yang pandai lah ataupun juru nikah yang pandai, dia akan istighfar dulu, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, 10 kali dan sebagainya, baru dia buat akad nikah supaya Allah ampun dosa, tidak jadi fasik kan. Jadi kita dosa-dosa kecil tu kalau boleh kita terus istighfar kan, jangan kupu. Sebab manusia ni Nabi kata apa ni, kullu bani adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Di hadis tersebut biasalah. Lepas tu iman ni dia mesti dibuktikan dengan perbuatan kita. Kita kata kita beriman, kita semayang, kita beriman dengan hari Nabi. Sedekah ni banyak makna. Kita bersedekah kan? Banyak hadis-hadis bersedekah. Khususnya kalau kita tengok dalam TikTok, dalam Facebook yang minta derma untuk wakaf masjid, wakaf pusat tahfiz, kita buat tu. Itu kalau kita buat itu membuktikan kita ni beriman. Kalau kita tak buat, kita beriman sajalah, cuma tidak melaksanakan, tak ada bukti. Jadi setakat itu saja untuk malam ni. Mudah-mudahan sedikit sebanyak memberi ilmu pada kita untuk kita amalkan dalam kehidupan kita. Jadi aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya mu'allima Ibrahim wal hikmata 'allimna, ya mufahhima Sulaiman fahimna fa fahamnaha Sulaiman, wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daud lima subhanahu wa ta'ala wa kunna fa'ilin. Ya Rabb Sulaiman wa ya Rabb Ibrahim wa ya Rabb Musa wa Isa wa ya Rabb Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, akhrijna min zulumatil jahli wan nisyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam wa sallam, alhamdulillahi rabbil alamin. Saya